Boleh kita sambung? Boleh? Okey. Dengar betul-betul Saudara-saudari, kemampuan manusia di dalam menumpukan tumpuan manusia ni maksimum dia 45 minit. Okey? 45 minit. Jadi setiap 45 minit apabila kamu berjalan, itu gunanya jam. Kau berjalanlah 4 orang ke, 10 orang ke, setiap 45 minit kamu kena buat 2 benda. Yang pertama cek kasut. Yang kedua water parade. Dengar sekali lagi saya ulang. Yang pertama cek kasut. Yang kedua water parade. Apa maksud cek kasut? Setiap 45 minit selepas kamu dah hiking atau kamu sudah berjalan, naik bukit ke, turun bukit ke, saya tak kata naik bukit, turun bukit, mana-mana pun. Naik bukit pun ya, turun bukit pun ya. Setiap 40 minit atau 45 minit cari satu kawasan, stop. Take 5. Jap, rehat, take 5. Apa nak dibuat? Cek kasut. Bukan suruh cek kasut tu bersih tak bersih. Suruh dia buka kasut. Kenapa suruh buka kasut? Bagi darah yang dekat kaki tu sejuk balik. Dah lah kau pakai kasut tadi smart-smart, kasut mahal-mahal, ataupun mungkin kasut kamu sedang basah. So setiap 45 minit udarakan balik kasut dan stokin yang basah. Lepas tu pakai balik. Ni disiplin hiking. Pasal kasut kan? Okey Cek kasut. Apa yang perlu anda cek? Yang pertama, kalau kasut tu basah, setiap 45 minit, dia kena buka kasut dan stokin. Setiap 45 minit. Nak tengok, kalau kamu tak buat macam tu, kamu berjalan lebih daripada 45 minit, kaki kamu dengan kasut kamu yang basah tu, habis lah. Habis lah dalam tu. Melecet semua. Okay? Ini teknik dia. Sebab tu kami, kalau macam tentera, dia boleh masuk hutan, dia boleh, kasut dia basah, bukan boleh kering pun kat dalam hutan tu. Tapi dia ada disiplin dia. Okay? Itu nama dia food discipline. Lepas tu water parade. Setiap 45 minit, kan? Setiap 40 minit ke 40 minit, okay, take 5, rehat. Kalau kamu bergerak 10 orang, tanya dia, engkau air banyak mana dah? Engkau air ada berapa lagi? Engkau air banyak mana ni? Setiap seorang kau kena tanya. Ini tugas maling gunung. Ini tugas ketua kumpulan. Ini tugas guide. Duit guide nak, ilmu tak tahu. Main hantam je. Faham? Ini tugas kamu. Setiap 40 minit kamu akan cek. Okay? Ini namanya water parade. Perbarisan air. Cek ni, kalau sampai tahap angkat botol. So, dia angkat botol. Ini bukan, air kau banyak lagi tak? Banyak. Banyak mana lagi? Dia tunjuk banyak ni. Tunjuk tinggal 2 teguk Sedangkan nak berjalan lagi 4 jam. Okay? Tu saya kata, kalau kau nak saya ngajar benda ni boleh. Water parade dengan cek kasut. Dapat satu pelajaran malam ni. Percaya tak? Kalau biar apa yang saya cakap ni, yang geng-geng hiking, anda pun tahu, korang tak buat pun. Sedangkan ini asas. No, saya tak bagi kamu ilmu tinggi-tinggi tau. Ini ilmu asas tau, bawah, paling bawah tau. Paling bawah ni ilmu ni. Yang patut diamalkan level-level ya Allah tau. Budak tadika ni. Pengakapnya level. Ya? Ni korang sijil bersepah-sepah, penuh kat dinding. Benda asas tak buat. Cuba cakap pasal, belum cakap pasal body system lagi. Okay, cakap pasal tadi 4 orang. Ini, dengar betul-betul.
saya dah bagi satu ilmu, iaitu kamu kenal diri kamu dan kamu kenal kamu punya body. Body kamu yang terbaik adalah 4. Itu 4. Dalam 4 orang ni dia ada body kecil, body besar. Dengar betul-betul. Body kecil dengan body besar. Body kecil adalah berdua. Body besar adalah berempat. Grup ini tidak boleh pecah. Kalau dalam section infantry, kalau dulu 10 orang, dia ada pecahan dia pula. Ketua section akan duduk dengan tinjau. So 3 orang. Ini satu grup. Diorang tidur pun ration pun sama. Kumpulan rifle ada pula ada pula 4 orang. Faham? 4 orang kumpulan rifle. 5 orang kumpulan rifle. 2 orang pula kumpulan machine gun kecil. Tu cara dia. Dia ada kumpulan kecil dalam kumpulan, dia ada kumpulan kecil dalam kumpulan kecil. Itu namanya body system. Body tu mesti ada. Ni body kecil, lepas tu dia ada body besar. Body kecil dengan body besar ni tak boleh pecah. Apa berlaku pun itulah dia. Kalau satu kumpulan tu 100 orang pun, body kecil dengan body besar tu itulah dia orang. Okay? Ini asas.